ia kata tok ime yang tiada dilatih oleh qadi, adakah boleh ia menikah sebagai wali hakim? Kerana ada setengah kampung tok ime makan upah menikah, sedangkan bukan makmum dia. Tolong tulis surat mari tak wayak tok ime kampung poi. Jangan tulis surat lagu ni nak perancang muka tu email tu, kita tak jauh lah. Tulis surat mari sepucuk, hatta hari ni tak apa. Waya atau apa, ada tu email kampung sekian, mungkin sekian, sejik nama sekian, duk menikah orang dengan pakar wali hakim dengan tidak dilatih oleh qadi. Lepas tu hatta surat mari sini. Ini kita minta kerjasama daripada semua fak ngaji khilasa. Cumanya amba duk puasa tuai surat ni ada bertukar tak ini. Ia ada bertukar antara wali hakim dengan wali tahkim barangkali. Sebab kalau wali hakim dalam jalan ni masa amba duk berjalan ni kita tak ada tauliah wala seorang pun kepada tok imam hak bukan ahli jawatan kuasa majlis. Kita wi pada tok imam hak ahli jawatan kuasa majlis je. Hak lain tak ada. Gak bila hak lain tak ada, kalau dia pergi menikah dengan wali hakim juga, amo nak tanya, nak panggil dia mai tanya tok imam. Tok imam menikah dengan wali hakim ni siapa dia latih? Siapa dia latih? Kerana orang nak latih jadi naib bagi hakim ni, satunya hakim, yang keduanya qadi. Lain pada tu tak ada. Tak ada. Apa dah tu? Sebab tu kalau kata boleh dia, adakah boleh dia menikah sebagai wali hakim? Amba jawab tak boleh. Kalau dia pergi menikah juga, menikah dia tu tak sah kerana ia bukan wali. Tak sah menikah sebab ia bukan wali. Kerana apa? Kerana hakim ni nak jadi dia sebagai naib bagi qadi, naib bagi hakim, kena qadi atau hakim tauliah dia. Maka sekarang lah ni tak ada. Kecuali tu imam hak kerja majlis, hak jadi anggota majlis, hak tu imam latih tu, hak tu imam pilih tu. Hak tu kita tauliah sebagai dia tu jadi naib qadi. Hak tu boleh nikah. Lain pada tu tak ada. Tak ada. Ya kita latih tu ia berkaitan dua. Saya mentauliahkan dan melatihkan yang mulia sikit-sikit. Atas nama ahli jawatan kuasa majlis agama Islam wilayah Jalan. Kait situ siapa? Makna bila dia habis tamnen jadi ahli jawatan kuasa majlis, habis juga tamnen tu. Ya kau kalau ada lagi ni imam tulis surat atas ini, terpaksa kita kena panggil lah. Ia tak boleh. Benda hak sebenar kita kena wayak. Apa tu dah? So lagi takut dia menikah dengan secara tahkim. Dia beza tu. Ia ada wali hakim, ia ada wali tahkim. Maka kita nak tahkim ni, lama tak kerti pula tu dah. Lagu mana wali hakim, lagu mana wali tahkim. Kau ana tak pandai dah tu. Pandai dah. Oh ni kena mengaji semula, kita nak rem masa. Jadi di dalam kitab-kitab fiqh hak yang muktabar, ia kata kalaulah di tempat tu sudah ada qadi atau sudah ada hakim, maka tak sah kita nak pergi tahkim. Dia kata gitu. Sebab apa? Li'anna wilayatal qadi aqwa min wilayatil muhakkam. Tu ilah ya. Lepas tu kalau demo kita hakim juga, kita nak kata apa tak boleh. Tapi kalau turut dalam kitab fiqh hak Syafi'i, dia kata tak sah. Kita dah tengok dah beberapa buah kitab, dia hukum lagu tu tak sah.
Tu kalau dia menikah dengan sifat tahkim di tempat yang ada qadi atau ada hakim, walau daruratan, sekalipun qadi itu qadi daruri, sekalipun hakim tu hakim daruri, maka kita nak pergi tahkim di tempat tu tak boleh. Apa dah? Lepas tu dia kata, kerana ada setengah tu imej, setengah kampung. Ni kita nak tahu juga setengah kampung ni kampung mana. Dia kata tu imej makan upah menikah. Ya sebenarnya jangan guna istilah makan upah menikah deh. Kadang-kadang ada juga waktu yang mai menikah. Ya orang awam ni dia tak faham tu imej. Tu imej kena tolong wayak. Bo sudah akad nikah sudah siap dah. Dia tanya tu imej upah nikah berapa? Tu imej jawab atas 1,000 semula. Oh mahal. Duk peluh dia mana tu imej makan upahnya tu. Tu jadi kena kecek panjang je bagi. Dah. Lepas tu dia dalam masalah upah nikah dia tak boleh. Dia tak boleh ambil upah. Dah. Kerana apa? Kerana akad nikah ni dia nak takwim dengan benda tak boleh. Bila orang tu mai jemur kita, kalaulah benda tu berlaku tahiyah tu perkara yang mewajibkan kita tu kena akad nikah. Wajib kena menikah dengan tada. Kita nak ambil upah tak boleh. Hamba baca dalam kitab, dia kata kalau kita ambil upah di atas akad nikah ni, hukum dianya haram. Dah, haram. Lepas tu email kita ni tak ada pesen makan upah menikah. Dah. Cuma dia mau kecek bahasa istilah kampung tu ambil upah nikah. Lalu tu kita nak suruh buat upah nikah tu jangan pakai. Dah. Lepas tu nak pakai gapo? Nak ambil nak kata kena. Hak tu serah demo lah. Serah demo hak tu. Tapi istilah upah nikah ni jangan pakai lagu tu. Tak boleh pakai deh. Sebab ia dalam Islam maka upah menikah ia tak ada. Tu dia. Sedekah bukan makmum dia. Hak setahun umur ni tak ada mana dah lah ni. Tapi kalau ada tu kita minta kerjasama lah. Tolong wayak. Tu email kampung mana, masjid mana. Tolong wayak beritahu dah. Tu email pun bukan buat kerja lah. Ni boleh jadi makmum kelahir tu email ni tulis surat ni. Ke apa? Kira kita akan berubah tak boleh. Tapi Allah sabut maka kira orang lain. Kan hati dia hak ni tu kita serah demo lah dah. Serah demo sebenarnya. Dia kata bayar ke surat. Bayar ke surat. Pas dia kata pula tu email. Oh, ke surat apa 2,000. Ya surat nikah ni nak wayak we demo faham dah. Surat nikah ni jamai tak ada berlaku bermasalah di antara laki dengan bini. Surat nikah tu tak ada harga mana dia. Tak ada harga. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa surat nikah. Tapi bila berlaku bermasalah di antara laki bini, khususannya bini ni betul-betul masuk di dalam kaedah kata hiyal mazlumatu. Dialah orang kena zalim oleh tok laki. Nak tanya kata, untuk kita nak tolak kezaliman tu siapa dia boleh ukar? Baju jawab sama ramah ni nak tanya tu siapa dia boleh ukar? Kira pekoh kita dah. Siapa dia boleh ukar tu ni? Amba jawab lah. Tah dunia ni tak ada orang boleh ukar. Sebab apa? Kerana hak tolak ni ia panggil hakun mutlaqul lizauji. Hak mutlak bagi dia. Dia kata mudah situ. Dah mula apa nak bercerai mungkin cara ambil cara mu. Hak tina nak pergi nyelik kau mana? Amba jawab kata tak ada kena cari lubang menyelik dah pakai duduk situ. Cuma so je.
nanti yang mati, lepas tu pakai iddah 4 bulan 10 hari. Baru boleh berlaki lain, baru boleh lepas daripada zulmah dia. Apa dah tu? Tapi kalau ia ada surat nikah, kalau ia ada surat nikah dah, ia ada surat nikah, ia buat cukup lengkap dengan apa yang disedia oleh majlis. Tak usah nanti mati 4 bulan, seminggu boleh mari buat pengaduan di majlis, kita boleh selesai dalam masa 2 hari 3 hari je. Apa dah tu? Dalam qadiyah tu dah, pada ketika tu surat nikah dia tu lebih mahal daripada surat gerai tanah hak harga 10 juta. Kena tak kita kata kita? Kena. Ni ada 4-5 pasal mai duk masuk siro dengan kita, bapa tolonglah. Tolong apa? Ni abang kita tak tahu duk bini yang beretak-hetak nafkah, tak ada uwi kelik wak gila yang podak. Ya duk bini cara ya, kita duk belak nak. Kita tanya mau nikah dan nikah markah ya kata. Apa kata kira dek nu, kita tak pandai tu kalau tu. Tu. Jadi bila berlaku bermasalah, surat nikah lebih mahal daripada gerai tanah hak harga berjuta lagi. Apa dah tu? Kerana apa? Daripada surat nikah ni lah orang boleh tolong ukar masalah wik dia hak ditipu kezaliman. Payah kata gini. Wak pasah diri. Ai pandai apa? Wak pasah diri. Bila kita nak wak pasah diri, kita usul panggil yang mai tanya, lapai perkara syarat hak harus pasah diri, tak ada sahbuk dia. Lapai syarat tak ada sahbuk. Bila kita wak dengan tak cukup lapai syarat, supaya kata saat ni, wak kerja tak cukup kakak. Bila wak kerja tak cukup kakak, tak jadi. Nampak tak tu? Bila tak jadi, kita waktu ambil surat cerai ke dia. Surat cerai bahawa kalau lagi berlaki nikah dengan surat tu, nikah bini orang. Jadi berekai panjang je panggil. Buku nidah lah. Pak Cuyih Tok Raja Haji dengan tak payah lu. Mikir kita nak buat lagu mana untuk nak tolong orang Pina hak kena zalim. Gim sorak dengan Tok Bumi, kita kena buat sirah taklid. Nampak? Satu ketika yang pergi bahas di pondok Tok Raja Haji, moh Pak Cuyih Tok Raja Haji. Duk bahagi mari. Tok Bumi tanya, "Mu nampak lah ana sulau?" Tanya tak ya lu. Itu tak ya lu tanya. Itu Pak Cuyih tanya, "Mu nampak lah ana mak? Nampak dak faham supaya sulau wak tu?" Tok Bumi kata, "Pasal boleh duk dah." Tu. Gak kita duk jaga hak tu lagi tu. Sebab tu apa kata kalau mana-mana pasal ngegi nak menikah moto email. Lepas tu dia tak saya baca taklid, tu email kena kata orang ni ada dah dalam otak dia nak mai buat zalim pada makmumku. Nampak tak? Mulai tu email tu hari ni berkata ada menikah klik dulu. Tapi kasarlah kecek gitu. Kasar kena, kita duduk sini kena kecek lagu tu. Kerana apa? Kerana kita nak jaga zulmah orang Tino. Nampak? Tak imatan nikah siap dah. Baca taklid lepas dah tu dah. Ni kena tipu dia lah kita tak iman ni.